Pertama, sebenarnya macam yang saudara Syukri sebut tadi, kenapa bersama perlu wujud dalam keadaan dah banyak sangat ada parti-parti politik di Malaysia ini. Dan yang kedua ialah bagaimana bersama akan berbeza dengan parti-parti yang lain, pimpinan yang pernah kita ada, kerana semuanya janji Malaysia akan jadi lebih baik kalau mereka diangkat menjadi kerajaan. Baik, ya? Saya tengok tadilah, ini kali pertama dalam bertahun-tahun saya datang ke Dewan untuk bagi ucapan yang kepala saya blank, kosong. Sebab sama seperti bersama, ini satu wadah, satu platform yang baru, kain putih. Saya pun kena cari jalan untuk kita mencorakkan kain putih ini. Sebab itu ceramah kita, dia akan ambil masa sebelum kita ada mesej yang boleh buat orang gelak macam dulu. Baik, saya tengok Syuk tadi, Syukri.